Video ini saya jelaskan tentang etika profesional seorang jurutera peristian ataupun software engineer yang membangunkan aplikasi MySejahtera. Sebagai pembangun ataupun developer, keutamaan dalam menjaga keselamatan dan privasi data rakyat serta memastikan aplikasi mudah digunakan untuk semua. Jurutera perlu mematuhi arahan kerajaan sebagai klien dan melaporkan sebarang isu teknikal dengan jujur. Produk yang dibangunkan mesti stabil, bebas bug besar dan melalui proses ujian yang lengkap sebelum digunakan oleh orang ramai. Dalam membuat keputusan teknikal, jurutera perlu menggunakan pengetahuan profesional secara objektif dan tidak menyembunyikan sebarang risiko keselamatan. Oleh sebab itu, etika profesional sangat penting untuk memastikan aplikasi seperti MySejahtera dapat berfungsi dengan selamat dan meningkatkan kepercayaan kepada pengguna, terutamanya digunakan ketika zaman PKP antara 2020 hingga 2021. Sekian penerangan daripada saya. Terima kasih.